Pendosa yang beriman ni ada 6 ciri-ciri. Pertama, bila dia buat dosa, dia cepat-cepat minta ampun pada Allah. Yang kedua, dia berusaha untuk tinggalkan dosa walaupun selalu gagal. Contohnya dah taubat, buat balik dosa, dia taubat lagi, buat balik dosa, dia taubat lagi. Dia tak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Yang ketiga, orang yang malu dengan dosa. Dia tak cerita kat orang dosa yang dia buat, dia tak bangga pun. Yang keempat, dia tak buat dosa terang-terangan. Yang kelima, bila orang tegur, dia terima teguran. Dan yang keenam, walaupun dia banyak dosa, dia sering mengajak orang ke arah kebaikan dan cegah kemungkaran. Inilah ciri-ciri pendosa yang beriman. Dia akan jadi orang-orang special di sisi Allah SWT. Orang lain semua dosa-dosa dia ditayangkan dekat pada mahsyar di khalayak ramai, tapi golongan pendosa yang beriman ini Allah akan panggil secara personal dan Allah akan hisap secara personal. Hisaban yasira, Allah akan permudahkan hisapnya, which is Allah tanya, kau dulu ada pernah buat dosa ni kan, buat dosa ni kan, buat dosa ni kan, sampai orang tu dia rasa malu sangat, tapi ending tu Allah kata, dekat dunia dulu aku dah tutup aib kau, sekarang aku ampunkan semua dosa engkau, dan Allah masukkan dia dalam syurga. Subhanallah. Baiknya Allah SWT, pemurahnya Allah SWT. Untuk orang-orang yang dah bertaubat ni, Allah takkan sia-siakan taubat. Allah hargai sangat taubat kita. Allah cinta sangat orang yang bertaubat. Sebab tu dekat akhirat nanti, kat pada mahsyar nanti, orang-orang yang dah bertaubat dekat dunia, dia akan dapat special treatment daripada Allah SWT. Allah akan tutup aib dia, Allah akan ampunkan dia, Allah akan muliakan dia, dan Allah akan bagi dia syurga. Moga kita dapat special treatment daripada Allah SWT ke akhirat nanti.